Ketika seorang tu doa minta kejayaan, tapi akhirnya kecelakaan pada dia ke hidup dia tu susah, padahal dia minta semua berjaya. Memang lagu tu kehidupan tu tidak akan berjalan mengikut kehendak kita. Ya, kita orang Islam ke ada rukun iman yang ke-6 tu, beriman kepada qada dan qadar. Segala yang berlaku, segala ketentuan tu milik Allah. Allah Ta'ala sudah menentu segala perkara. Gitu dah. Jadi bila seorang tu yakin, seorang Muslim yang beriman tu dia yakin segala yang berlaku tu qada, ketentuan dan qadar, kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya dia tak perlu serabut dia doa lalu tu. Bila tak tercapai hajat dia, bila dia doa tak dapat, bila keinginan dia tidak terpenuhi, itu sepatutnya dia tak perlu terlalu sedih. Ya, sebab memang kehidupan kita ni bukan berjalan mengikut kehendak kita, tapi mengikut kehendak Allah, gitu kan. Jadi kalau kita tu nak sihat, berjaya, kaya, hebat, berpangkat, ya kita tak tu sakit, miskin, sengsara, musibah, itu memang gitu manusia normal tu. Tapi keimanan kita terhadap qada dan qadar tu kita meyakini kehendak kita, ya kita nak kebaikan tak si keburukan, tu hanya kehendak kita. Tu belum tentu lulus, ya, belum tentu jadi lagu tu kan. Kalau kehidupan kita tu ya kejadi itu sebagaimana ya Allah Ta'ala atur, gitu dah. Jadi itu disebutkan nama Allah tu Al-Qahar. Dia boleh mengalah ke kehendak seluruh makhluknya. Ketika makhluk dia nak lagu tu, dia boleh buat lagu lain, gitu dah. Jadi makhluk tu terpaksa ikut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, gitu dah. Kalau kena musibah tu kita bersedih sikit-sikit, ataupun berasa serabut sikit, ataupun tertekan sedikit, itu biasa, kerana memang fitrah kejadian manusia tu gitu. Ya, tapi tak sepatutnya kita tu stres siapa nak bunuh diri, gitu dah, ataupun tertekan tu stres tu siapa tak si tubik rumah, siapa tak si kecek dengan orang. Itu tak sepatutnya gitu. Apatah lagi ada orang-orang ya bila ditimpa satu musibah tu dia menyalah ke Allah, gitu dah. Bila kena musibah dia pun tanya bapa Allah Ta'ala buat dia gini, bapa orang lain hidup senang, bapa dia susah. Tu kan maksudnya dia tidak memahami lagu mana kehidupan ni berjalan. Dia tidak memahami konsep qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapa kita tanya, bapa musibah tu kena kita, bapa tidak ke orang lain. Ya memang kerana Allah Ta'ala yang menentukan siapa yang akan kena musibah, siapa yang akan mendapat nikmat, tu ditentukan oleh Allah, gitu dah. Ya, masalah kita tu kita melihat kesenangan orang dan kita melihat kesusahan kita. Itu masalah kita. Kita tengok susah yang ada di kita, dan kita tengok senang yang ada di orang, gitu tak? Padahalnya orang yang kita nampak senang tu sebenarnya dia pun susah juga. Cuma susah dia tak serupa dengan susah kita, gitu kan? Orang-orang kaya tu tak ada masalah pun. Perdana Menteri pun ada masalah lah ni. Jadi orang-orang yang berpangkat datuk-datuk, walaupun kita tengok kehidupan dia tu tenang, relax, mewah, gitu dah, tapi sebenarnya dia pun ada masalah tu. Cuma masalah dia mesti tak serupa dengan masalah kita, gitu dah. Tapi sebab kita hanya tengok kesenangan dia, jadi kita berasa sedap dia. Bapa kita ya sengsara, kita ya celaka, bapa orang lain bahagia. Padahal orang yang kita nampak bahagia tu sebenarnya susah juga. Ya, ada musibah dia juga. Tu ada
disebutkan oleh para hukama tu, kalau kamu tahu kesusahan orang-orang yang kamu nampak senang tu, nescaya kamu akan bersyukur menjadi diri kamu sendiri. Gitu dah. Kalau kita tahu orang yang kita nampak senang tu sebenarnya susah juga tu. Kalau kita tahu tu, nescaya kita nak jadi diri kita ya. Kita tak jadi supaya orang. Gitu dah. Kita tengok orang senang, kalulah kawan boleh jadi supaya dia. Kita tengok orang berpangkat, kalulah kawan ada pakat supaya dia. Sebenarnya dia tu serabut juga tu. Dia pakat dia. Kalau kita tahu dia tu serabut setara mana, nescaya kita tak si jadi supaya dia. Kita nak jadi kelas-kelas kita orang kampung ya gitu. Orang-orang yang hebat-hebat duduk di bandar tu kan. Kalau boleh nak klik kampung dia tu. Kalau kita boleh kecek sama hati ke hati dengan orang-orang yang kita nampak mewah, duduk bandar, ada bodyguard tu kan, naik kereta mewah, harta banyak. Cuba kalau kita boleh kecek hati ke hati dengan dia, tu mesti dia kata kalau boleh dia nak duduk kampung, tak ada masalah, tak ada kena serabut dengan orang, gitu kan. Kita tu mujur tu boleh duduk kampung, tak ada masalah mana, pagi-pagi boleh makan nasi belau, ya. Tengah hari nasi kuku betul, boleh buah-buah dengan saing, malam pun lepas isya boleh duduk kedai kopi relax. Tu orang-orang kaya Kuala Lumpur tu tak ada tu nikmat seperti kita tu. Pukul 10 malam tu mesyuarat lagi pak dia tu. Kita ni pukul 9:30 boleh siap-siap semayang ngorek. Tu orang-orang berpangkat di Kuala Lumpur tu pukul 9:30 tu asal tak mayar lagi tu. Duduk jeng tengah jalan baru tu. Jadi sebenarnya nikmat siapa? Nikmat orang-orang yang kehidupan mewah tu kok sebenarnya nikmat orang-orang kampung tu. Tapi sebab masalah kita tu melihat kesenangan orang, tapi lupa melihat kesenangan yang ada pada kita. Tu akhirnya kita bertanya apa Allah Ta'ala buat kita gini, apa bila kita kena seteruk, apa kena seteruk kawan padahal kawan jaga dah kesihatan, suk giabok tak makan gitu dah. Daging kerbau pun jamuh-jamuh gitu ya, takut naik darah. Tiba-tiba kena seteruk juga. Padahal kita kena seteruk tu mungkin umur 90. Ada orang kena seteruk tu umur 50 lagi. Gitu dah. Tapi sebab kita tengok orang lain yang hidup sedap, dan umur 70 boleh pergi mari lagi. Bapa kawan umur 60 kena seteruk dah. Kita tak tengok ada orang kena seteruk tu umur 50. Gitu kan? Ada seorang Muslim yang beriman, tu sepatutnya kita tu ada satu akidah, keyakinan terhadap qada dan qadar, ketentuan Allah. Jadi segala yang berlaku di atas muka bumi ni semua tu sudah ditentukan Allah. Jadi kita sebagai makhluk hanya menjalani ketentuan Allah. Jadi tak perlu serabut yang berlebihan, tak perlu stres sangat gitu. Kerana akhirnya Allah tu Al-Qahhar. Dia yang akan memaksa kita untuk mengikut kehendak dia. Bukan Allah tu terpaksa ikut kehendak kita dah. Kita doa lah lagu mana pun, Tuhan tidak kena ikut kehendak kita. Itu dah.